Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni mancing lagi, hari yang ketiga. Hari ni bertiga bersama Ami kat depan dengan Abang Najib tengah. Okey, hari ni target ikan kurau hitam. Kurau hitam kita target. Kalau ada ikan lain pun tak apalah, yang penting ada rezeki. Okey, nanti ada ikan aku update. Start of the day. Kenapa memayung apa? Wador yang pertama. Rod yang kedua. Macam kasar je. Macam berat je. Tapi macam duri. Kuat geleng dia ni. Wador lagi. Oh, ini. Wih. Bunga tompel. Jenap-jenap. Anak jenap. Tak lagi. Wador lagi, geng. Saya hilang lah, teman. Wih, nekan. Hilang ke? Alhamdulillah. Hilang pertama. Saya tompel lah. Mantap. Lama. Yo. Boleh sekejap. Kenapa tu? Anak tebal. Bagilah, bagi mangau mana mangau. Yo. Milang lah. Milang. Bahaya. GT sungai. Aduh, macam lukang ni. Dia macam dia geleng-geleng. Oi, tebal lah. Alhamdulillah. Weh, tebal kuning lah ni. Tu dia ni. Lesen. Joran UL ni. Besar saiz mantap lah unga dia. Mantap. Start lagi, geng. Sembilan. Alhamdulillah. Pendek dah. Okey, ada strike. Kita main hanyut dengan ruat tapi biasa ikan tu lah. Wador lama. Sud. Lama. Tak. Tak tahu lah ni ikan apa. Buatan reef, air besar. Tapi main ruat kalau dah hidup sedap juga lah. Lama woi, besar lama dia. Mantap. Masih ada stok lagi.
Tengok tok dia macam susah cakap. Kita saksikan. Dia pun tak pasti okey. Sebab kita main anyut ni ikan random banyak. Kenapa singa? Doa Allah. Bagi kenapa betul. Tahu tak. Macam 9. Okey. Betul lah tu. Bukan 9. GT. GT berbelang. Lokang. 9. Lama je sebenarnya. Mantap. Batu besar kan. Lasi 9 saiz. Mantap. Pergi aku ni. Serat. Kenapa? Dia. Lama punya. Ramai. Hujan. Tadi panas ni hujan pula. Tengok macam mana. Kalau tak lebat boleh buat video. Kalau lebat terpaksa hold dulu. Okey, masa pun tak panjang ni. Lebat. Geng, dah sampai darat geng hari ni. Semilang adalah 3. Anak tanda ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Satu tebal. Bukan 2. Duri lama geng. Okay. Bersama Abang Najib dengan Nazmi. Dia dah pergi kemas lah. Hujan lebat ribut pula. Petir lagi. Okay, kita jumpa lagi di next video geng. Bye bye. Assalamualaikum.